bang, dia warna hijau ni macam saya remind something lah. Macam satu kartun tu tapi saya tak ingat. Macam Adudu Dengar cerita dekat Lepak ni ada kedai asam pedas yang best. Jom kita tengok boy tak boy. Assalamualaikum bang. Salam, ya. Abang, dekat sini abang jual apa Kita ada jual asam pedas, ada jual sizzling, Yimi sizzling, roti titap dan sangkayam. Yang paling special dekat sini? Kat sini diorang akan cari asam pedas dengan sizzling lah. Kalau macam tu saya nak order yang tu boleh tak? Sebelum boleh. 4-4 tu. Boleh, tak ada masalah. Saya buat dulu Oh, makanan dah siap lah. Okay, jom pergi ambil. Okey, dah siap dah. Okay, ni apa ni? Ini asam pedas telur mayung. Telur mayung yang special kat sini, susah nak dapat telur mayung. Kalau yang ni? Ini sizzling sebabnya kalau makan dekat dalam mall, dia kena sampai pukul 10 malam. Dekat luar pada mall ni, kita boleh makan pukul 10 ke atas. Sebab so, macam bila-bila nak makan, bila-bila makan boleh datang. Ada. Ini roti titap jantan. Oh, kenapa? Jantan bang? Jantan kan telur dua. Ini sangkaya. Sangkaya di pandan. Abang, yes. Kedai ni buka pukul berapa Kita buka daripada pukul 5.30 petang sampai pukul 12 malam. Hari Selasa sampai hari Ahad. Isnin tutup, semuanya tutup. Kedai ni dekat Lepak Food Court Shah Alam. Boleh cari Lepak Food Court Shah Alam. Gerai saya gerai nombor 13. Okey bang, terima kasih. Bang. Sama.